Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Jumpa lagi hari ini. Hari ini kita unboxing satu item untuk kita punya CBR. Okay, the last time kita dah buat exhaust bracket pada sana. Link dekat dalam description. Kita tengok sikit. Kita tak sempat buat review lagi. Ini ialah satu exhaust bracket fit, tapi ingat kita dapat bracket saja. Kita kena cari skru. Sebab skru untuk bracket yang asal ni dia tak boleh pakai, dia panjang sangat. Sebab pijak kaki belakang ni tebal Okey, jadi hari ni kita nak unbox ni. Jom kita buka. Ni adalah satu item yang dibeli Shopee, ship daripada China. So kita nak buka. Ni ialah single seat untuk CBR V1. Okay, jadi kita nak buka dengan elok-elok. Kita nak save packaging ni sebab kita nak simpan seat asal untuk elakkan dia daripada luput, kena panas dalam store. Jadi kita nak simpan yang elok. Nanti packaging ni kita bungkuskan seat ni. Okey, sikit lagi. Okey, ini berlapis-lapis, jadi bagus. Secure packaging. Ni ialah yang paling murah kita dapat kat Shopee Okey, kita buka ni. Paling murah, rancangan murah. Motor ni Trico Trico tahun 2023. Okey, jadi ini ialah, kita tengok railing tu. Atas dia okey. Wording double R dia okey. Cat dia pun, finishing dia pun. Tengok tepi ni kadang-kadang tepi ni, bahagian tepi ni tak kena cat. Okey, not bad. Bahagian bawah tak apa, tak nampak. Jom kita cuba pasangkan. Okey, untuk pasang kita kena buka seat. Okey, dan kita tanggalkan seat. Kotornya. Okey, dan kita cuba. Ingat, masukkan belakang dulu, tolak. Dan tekan bagi rapat. Cuba rapat sikit. Belum masuk Okey, ni dia. Fit dia okey, color ni merah dia. Ada cerah sikit berbanding dengan color Trico. Jadi inilah dia. Lepas ni kita akan tengok keliling-keliling. Ini boleh simpan dalam store, simpan yang elok supaya dia tak reput. Nanti kita boleh simpan pasang balik. Okey, kita tengok keliling-keliling.